Oh My English dari Amerika, dari Terengganu ke Amerika Syarikat. Oh My English melancarkan telefilm terbaru Oh My English Hello America, susulan kejayaan telefilm pertama Oh My Gano. Tahun 2014 juga bakal menyaksikan siri popular itu mengalami perubahan termasuk pertukaran barisan pelakon. Oh My English Hello America menampilkan tempat-tempat ikonik di New York dan Washington DC. Keluar daripada sekolah dan kami pergi ke Terengganu dan ternyata ia mendapat sambutan yang sangat bagus daripada penonton sehingga mencecah 1.1 juta penonton. Jadi untuk telemovie yang kedua, kami berfikir apakah kelainan yang boleh kita bawa untuk penonton dan dari situlah terhasilnya cerita Hello America yang pergi ke New York dan juga Washington DC. Kerana mereka dapat melawat sebuah sekolah menengah, dapat bermain American football dan juga mengunjungi tempat-tempat yang terkenal seperti Times Square, Brooklyn Bridge, Statue of Liberty, White House dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan itu ada pelajar yang sesat. Telefilm ini mendapat kerjasama Jabatan Negara dan Kedutaan Amerika Syarikat sepanjang penggambaran pada November lalu. Ia menampilkan barisan pelakon asal antaranya Aaron Aziz, Tizakiah, Zain Saidin dan Izira Aisyah. Kat situ kita nampak juga apa cinta tiga segi antara Cikgu Ayu, Cikgu Malik dengan juga Sir Jibam. Henry. Bukan. Jibam tak, kau kecil lagi. So kat situ memang ada konflik antara cikgu, lepas tu dengan murid-murid, tapi yang paling Dan tak lupa juga education dalam Hello America juga. dan juga kita orang tekankan sifat persahabatan dalam Oh My English kali ini. Sementara itu, siri Oh My English bakal mengalami perubahan tahun depan untuk memastikan ia terus memikat hati penonton. Yang pasti pembaharuan dari segi cast, barisan pelakon, dari segi jalan cerita itu pasti ada pada tahun depan. Oh My English Hello America bakal bersiaran pada 15 Januari di saluran Astro TVIQ 601 dan Astro Maya HD 135 pukul 9 malam.